Kita ada kuasa? Yes, ada kuasa. PM kita Islam, TPM kita orang Islam. Mengapa tak mampu kita mencegah buat undang-undang supaya manusia yang mabuk tidak lagi menjadi pembunuh kepada orang-orang yang berada di jalan raya? Pandangan daripada Datuk Seri Zahid Hamidi mengatakan Islam tidak terancam. Walaupun dah bersama dengan DAP, Islam tidak terancam. Saya ingin memberikan pandangan. Kalau kita nak mengukur Islam itu terancam, tidak terancam, dengan hanya melihat hari ini kita boleh solat lagi, kita boleh bina masjid, DAP tak marah kita bina masjid, kita boleh puasa lagi, kita boleh korban lagi, maka di mana Islam terancam? Kalaulah kita tunggu, tidak boleh solat lagi dah, nak bina masjid pun tak boleh lagi dah, nak puasa pun tak boleh lagi dah, nak tunggu ibadah korban pun tak boleh lagi dah, baru nak kata Islam terancam. Itu bukan Islam terancam, itu Islam dah tenang. Islam terancam bukan diukur kepada kita boleh solat lagi, kita boleh bina masjid lagi, kita boleh berpuasa lagi. Jangan itu ukuran kita. Ukuran kita, saya nak bawa kepada pandangan Imam Al-Ghazali, sandaran kita dalam bab menilai. Imam Al-Ghazali mengatakan Islam itu adalah asas, kuasa adalah penjaga kepada agama Islam itu. Hilangnya kuasa, runtuhlah agama Islam. Kuasa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali yang mampu menjaga agama ialah orang Islam yang berkuasa dan mampu menggerakkan kuasanya untuk menguasai, menjaga agama. Tetapi di sana ada satu kuasa lagi. Itu bukan maksud yang hendak disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Iaitu apa dia? Orang Islam berkuasa, tetapi tak mampu menggerakkan kuasanya untuk menguasai. Sebagai contoh, Islam agama persekutuan, kuasa menjaga agama. Apakah kuasa yang ada pada PM, kuasa yang ada pada TPM itu mampu digerakkan untuk menguasai, menjaga Islam? Ini persoalan dia. Kes arak. Arak hari ini bukan hanya orang minum arak sampai mabuk. Bila mabuk, dia mandu kereta. Sampai mandu kereta, dia bunuh orang, menyebabkan anak jadi yatim, isteri menjadi janda, keluarga hilang pencarian, ibu hilang anaknya, dilanggar mati oleh pemabuk arak. Kita ada kuasa? Yes, ada kuasa. PM kita Islam, TPM kita orang Islam. Mengapa tak mampu kita mencegah buat undang-undang supaya manusia yang mabuk tidak lagi menjadi pembunuh kepada orang-orang yang berada di jalan raya? Mengapa gagal? Mengapa ada kuasa tak mampu untuk menggerakkan kuasa untuk menguasai, menjaga Islam? Apakah sebab cukai arak yang menyumbang pada negara itu 76.8 bilion menyebabkan kita ada kuasa, tapi kita tak mampu untuk menggerakkan kuasa menjaga Islam itu sendiri. Sedangkan arak dengan Islam satu yang terlarang. Jatuh maruah Islam kerana arak. Bermakna kita tak mampu menggerakkan kuasa walaupun Perdana Menteri orang Islam, TPM orang Islam. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kita lihat Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia mesti apa? Dia timbalan Perdana Menteri. Bidang dia apa? Bidang inilah dia seorang Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Dulu di bawahnya ada 613 kampung baru Cina. Apabila KPKT Ngakomeng dia berkuasa, yes, Ngakomeng berkuasa. Datuk Zahid Hamidi berkuasa, yes, berkuasa. Siapakah dua ini yang berkuasa dan mampu untuk menggerakkan kuasanya? Ngakomeng, KPKT. Dia minta 613 kampung baru Cina yang duduk di bawah Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah waktu itu, dia ambil bawa masuk di bawah, duduk di bawah KPKT. Datuk Zahid tak mampu nak pertahankannya. Sekarang ini siapa yang berkuasa? Jadi saya ulas balik, agama hari ini ada tak orang Islam yang berkuasa dan dia mampu menggerakkan kuasanya untuk menguasai bidang-bidang strategik? Kalau tidak ada, bermakna kuasa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali yang mampu menjaga agama itu tidak ada lagi dah. Kalau tidak ada, bermakna agama kita sekarang ini tidak ada penjaganya. Kalau agama tidak ada penjaganya, tidakkah terancam? Sebab itu saya katakan tadi, jangan tunggu tak boleh solat,
tak boleh nak puasa, tak boleh nak korban, baru nak katakan Islam terancam. Itu bukan lagi Islam terancam. Itu dah tenat namanya. Islam terancam ialah Islam tidak ada kuasa yang mampu menjaganya lagi. Walaupun orang Islam ada kuasa. Ini pandang berjasa.